Sekarang dia tengah set up ni, tunggu angin. Oh, tunggu angin. Setting dulu lah. Setting. Setting tali ke apa kan? Kepala. Jom kita angkat break. Ayo, mana tu? Tu mana? So alright guys, so kita dalam sesi atlet-atlet nak tolak semua kapal masuk laut. So gitu lah. Okay, so fly-by semua dah bawa turun dia orang punya boat. So kita tunggu, ni ada lagi. Mantap. Saya rasa selamat sini lah. Cantik. Okey lah. Okey. Angin ada? Sikit. Sikit, tak cukup lagi lah? Tak cukup. Dia nak tunggu angin macam mana baru boleh start tu? Tak tahulah. Tak tahu. Sedang-sedang kot. Sedang-sedang lah? Tapi air pun surut dah. Aduh, ni nak tengah surut ke nak pasang? Surut. Surut? Makin surut. Aduh, makin jauh lah. Jauh lah kita tarik. Aduh. Mantap lah adik. Adik game bila esok lah? Esok. Esok. Semoga berjaya lah. Alright. Tahun lepas dapat tempat tu berapa? Ui, padu. Tahun lepas main kecil. Tahun ni main besar. Dah ni. Oh, dia nak turun dah. Pasal dia minta. Pun datang. Jauh dia ambil ketam. Boleh goreng rangup. Apa tempat yang tu kan? Kita bukan ni ketam batu ke apa lah. Betul. Laser. Oh, kakak Sazwani tu dia kategori laser lah ya? Oh. Ada laser Rika 4, Rika 6. Oh, Rika 4, Rika 6. Yang abang ni nak interview sikit. Dia apa beza yang kecil dengan besar? Laju dia beza? Yang optimis Laju dia beza. Yang besar tu lagi laju lah. Nak kawal mana susah lagi? Yang nak kawal lagi susah laser. Laser lah? Awak pernah bawa? Awak optimis kan? Pernah bawa laser? Tak pernah. Tak pernah. Belum boleh lagi lah? Belum. Bawa umur 12. Saya baru dah jam 4. Dah jam Sekolah 4. mana yang? Andalas. Andalas. Awak tadi sekolah mana pula Indah? SMKPL. SMK. SMK. Tapi main optimis lagi kan? Oh, dia ada kategori juga kan? Pernah terbalik tak naik? Pernah. Sebab apa terbalik biasanya? Basic layar angin laju. Lagi Salah kawal lah? Oh, mantap sih. Memang mantap. Tapi apa cabaran yang paling awak takut sekali dalam apa? Dalam sukan pelayaran ni? Ribut. Pernah alami? Oh, ribut pun selalu on je? On juga Tapi kalau coach kata balik pun balik. Wah, ada ribut ya. Bukan kat sini lah. Kat mana? Yang paling tough awak rasa pusat training selain Batu Laut, dekat pelabuhan, dekat Bagalalang, dekat mana? Langkawi pernah? Mana paling tough? Laut Cina Selatan ke Selat Melaka? paling Langkawi. Langkawi. Langkawi lagi kuat angin dia. Mantap. Apa cabaran awak rasa tahun ni awak rasa boleh menang tak? InsyaAllah. Tahun lepas dapat nombor berapa? InsyaAllah tahun lepas dapat bawah 12 dapat nombor 1. Oh yo. Nombor 1. Lepas tu sponsor race dapat nombor 3. Mantap gila. Kalau team race tu dapat nombor 2. Untuk Team race nombor 2. Sponsor siapa biasa sponsor kalau untuk Kelang? Main sponsor. Kalau yang main optimis kan saya dengan seorang lagi ada perempuan. tak, ada nak cakap apa-apa? Kau ada orang berminat nak main kapal layar ni, senang nak main? Tak tahu. Kata semangat. Nah, kata kau ada orang cakap apa benda kapal layar ni? Seronok ah. Rasa seronok main kapal layar? Seronok. Seronok ah.
Kira main dengan laut lah. Ni adik pandai berenang tak? Pandai lah. Tapi pakai baju tu kan. Life jacket selamat lah. Oh mantap adik. Apa ni ciri-ciri paling asas untuk jadi pelayar ni? Apa ciri-ciri paling asas seorang sailor ni nak kena ada? Dia kalau orang takut-takut boleh tak main ni? Kalau yang ikut dia, kalau masih dia nak main ke, ikut dia main. Kira dia berani lah. Adakah keberanian tu faktor utama kena ada dalam diri? Kalau macam tu boleh lah, kalau nak ada. Kalau takut-takut kotor lumpur-lumpur ni boleh tak? Macam kalau cikgu ni takut-takut, terutama kalau air, cikgu takut air. Ada orang takut air, tengok air dah cuak dah, tak boleh lah. Tak boleh lah. Dia kena berani lah. Sekurang-kurangnya ombak dia boleh terajang ombak boleh lah. Kalau ombak tu, kalau nak kawal tu kena kawal kuat-kuat. Kena kawal. Kalau lembek-lembek terbalik lah. Boleh lah sebab pakai baju lah. Life jacket. Mantap lah adik. Tapi tentu kena ada juga teknik-teknik dia kan. Pakai life jacket juga ada masa. Kalau ombak bawa kuat, macam mana? Pernah alami situasi macam tu? Pernah sekali. Kat mana lah? Kahwin juga lah. Kat sini? Mantap lah. Untuk game kali ni target nak dapat nombor apa ni? Ada orang yang power lagi tak kat sini hari ni? Ada lah? Yang penting training selalu boleh lah? Boleh lah. Kalau training tak datang boleh menang tak? Tak boleh lah? Mantap. Selalu coach tekankan apa masa training? Jangan banyak main. Jangan main, kena serius lah. Panas-panas kan? Penat-penat kan? Mantap lah. Gila. Tak ada nak cakap apa kat kawan-kawan kot lah ada yang tengok dalam video Tak ada. Okey, selamat maju jaya lah. Okey, buat yang terbaik lah. Yang penting buat yang terbaik, cun-cun punya. InsyaAllah menang kalau ada rezeki. Mantap. Alright. Sus. Ni gimbot ke nelayan ke? Apa? Ini lalamu. Ayo, lalamu lah. Mau hantar saya punya soba. 6 meter. Nampak 10 lah. Banyak tak cakap apa.